Prof, jujur cakap Prof, kita tengah serius ni lawan rasuah ni, lawan salah guna kuasa. Ada nampak hasil tak apa usaha kita sekarang ni? Ada? Dah agak dah. Kalau dah Prof sendiri cakap ada hasil, memang terbaik lah. Maknanya kita ni di landasan yang betul lah dalam menuju rasuah sifar. Kan Prof? Betul tak? 1 tambah 2 berapa hasil dia? 1 tambah 2, 3. 1 tolak 2 berapa hasil dia? Negatif 1. Walaupun negatif dikira hasil kan? Yelah. Betul. Hasil tak semestinya positif. Itu dalam matematik Prof. Kehidupan ni lain. Biasanya hasil tu positif dalam kehidupan. Betul tak? Ujian air kencing tu kehidupan kan? Bukan matematik kan? Ya, kehidupan. Pernah dengar tak hasil ujian air kencing didapati negatif? Itu lain lah Prof. Hasil juga kan? Ya, so maknanya Prof nak cakap kita ni dapat hasil yang negatif lah ke macam ni? Pernah dengar tak mana-mana pemimpin negara ni dari dulu yang ada kes rasuah ke, salah guna kuasa ke, diorang serah diri mengaku bersalah? Pernah dengar? Bukan negara kita je Prof, satu dunia pun tak ada orang serah diri macam tu. So, macam mana diorang selamatkan diri? Serah telur untuk digenggam. Apa jadi kalau meronta-ronta? Senak, sakit, so tak boleh banyak gerak lah. Kalau degil juga, gerak juga, meronta juga? Kalau tak, genggaman makin kuat lah. Dan kemungkinan telur boleh pecah. Belum ada lagi yang sengaja pecahkan telur sendiri kan? Tak ada lagi kan? Setakat 2026 tak ada Prof. Gila ke tak? Okay. Rakyat suka dapat ahli politik yang amanah, jujur. Tapi ahli politik pula, dia lebih suka kawan dengan ahli politik yang tak amanah dengan yang tak jujur. Kenapa? Pasal dia orang boleh mengenakan mekanisme genggaman telur tadi bila ada kepentingan. Itu satu pengkhianatan besar kepada rakyat tu Prof. Kalau macam tu Prof. Ya. Orang yang peram kes orang lain tu sebenarnya lebih hina, lebih jijik dari orang yang ambil rasuah dan salah guna kuasa. Betul. Pasal dia menggalakkan lagi perbuatan rasuah oleh orang yang rasa selamat bawah dia. Umpama kita pergi merompak bank dengan Iron Man. Itu pun dah dikira salah guna kuasa juga. Betul tak Prof? Of course. Mesti, exactly. Betul. Itulah level penyalahgunaan kuasa tertinggi sekali manusia boleh buat. Dia orang rasa sakau kan, salah guna kuasa kan, curi duit semua tu, itu kesalahan paling teruk bagi dia orang yang patut dihapuskan. Tapi dia orang tak sedar pun apa yang dia orang buat itulah yang menggalakkan penyalahgunaan kuasa. Betul. Model politik macam ni ke yang rakyat nak? Tak nak. Rakyat disuap dengan berita orang ni sakau, orang tu curi duit. Tapi mana pendakwaan? Kalau ada pendakwaan pula, lembat pula kes tu jalan. Delay is deny. Tunggu apa? Tunggu orang tu ikrar sokong kau baru kau nak NF-kan kes dia? Itu bukan lawan rasuah, itu tunggang rasuah untuk kelangsungan nyawa kau. Tapi kan Prof, dalam 4 tahun ni kan kita tak pernah dengar pun menteri ke kena dakwa kan. Tu dikira berjaya ke Prof kurangkan rasuah? Orang yang bukan dari parti kau pun kau boleh peram, boleh simpan, boleh sorok, apalagi orang kau sendiri. Itu jika saya cakap. Kalau kau boleh simpan aib jiran kau, apalagi aib anak kau sendiri kan? Lagipun sakau ni bukan ambil duit senyap-senyap je. Zaman sekarang ni sakau depan-depan mata kita je. Sakau halal namanya. Sakau halal? Macam mana tu Prof, sakau halal? Kau bagi direct tender ataupun acah-acah open tender lah kat kroni kau. Lepas tu kroni kau sumbang balik duit tu dekat tabung parti kau ataupun yayasan kebajikan milik kau atas nama dana politik, duit sponsor. Nampak bersih kan? Ada resit, ada audit. Rakyat tengok, wah baiknya syarikat ni bagi sumbangan kebajikan kan. Padahal tu duit kickback daripada projek yang dah halal daripada sistem tadi. Lagi teruk, beramai-ramai kongsi duit tu. Tapi at least tak makan seorang lah Prof, macam kes-kes yang dah sabit salah sebelum ni. Mana kamu tahu? Zaman sekarang ni, mana ada menteri bodoh pergi ambil duit cash berjuta ringgit, letak buah tilam dalam safe house, dalam lubang jamban dia. Aduh, baik. Habis tu kalau nak masuk pegas sendiri, macam mana nak pay back dekat pemimpin yang dah tolong tu? Takkan pakai QR code, nanti kan merah pula skrin bank negara. Duit tu tak masuk akaun menteri, tapi masuk ke akaun syarikat isteri dia, anak dia, menantu dia, kawan baik sekolah rendah dia kan. Ataupun kroni tu tolong tukarkan tayar kereta time balik raya kan. Menteri nak bercuti satu keluarga pergi London, tiket first class, hotel 5 bintang. Anak menteri nak kahwin, kroni tolong bayarkan catering. Menteri nak beli saham syarikat lain, kroni bagi pinjam kan. Pinjam sampai kiamat tak payah bayar balik. Atas kertas menteri tu memang nampak bersih, macam tak ada duit haram, tapi sebenarnya hidup dia penuh dengan sponsor. Habis tu badan penguat kuasa tak buat apa-apa? Contoh macam SPRM ke, PDRM ke, takkan dia buat tak buat, rakyat boleh nampak.
Rakyat dah tak bodoh dah. Kalau dia orang ikut telunjuk gaib pun, rakyat boleh nampak. Kalau dia orang jujur tak ikut arahan siapa-siapa pun, rakyat boleh tahu. So, saya tak nak jawab. Betul lah Prof. Licik betul permainan dia orang Patutlah ramai orang nak join politik sebab ni ke Prof? Tengoklah apa yang kita dah ajar kat generasi seterusnya lepas ni. Itulah. So, maknanya sekarang ni betul lah kamu cakap tadi. Ada hasil. Tapi negatif. Positif sikit pun tak ada. positif kat dia je lah. Rakyat rugi.